Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Waalaikumsalam dan selamat Okey, pagi, baik. cikgu. Semua boleh duduk. Untuk mata pelajaran pendidikan seni visual kita pada hari ini, kita akan belajar satu topik yang sangat menarik. Okey, saya nak kamu semua buka buku teks muka surat 24. Okey, semua dah buka ya? Baiklah. Hari ini kita akan lihat satu topik iaitu seni lukisan barat. Tapi sebelum tu, cikgu nak tunjuk satu gambar dulu. Okey, cuba tengok skrin kat depan ni, perhatikan elok-elok ya. Okey, yang pertama, siapa pernah nampak lukisan ni? Okey Aisyah, silakan. Ini lukisan Mona Lisa yang terkenal tu. Betul, pandai. Ini adalah hasil karya Leonardo da Vinci iaitu Mona Lisa, pelukis zaman Renaissance. Sekarang ni cikgu nak tanya satu lagi soalan. Okey, bila kamu tengok gambar ni, apa yang kamu rasa? Lukisan tu nampak macam hidup. Bagus Daniel. Betul lah tu. Itulah kehebatan seni halus. Jadi hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana pelukis barat ini pada abad yang berbeza-beza menghasilkan karya dengan gaya yang berbeza. Okey, objektif kita pada hari ini seperti yang kamu dapat lihat kat depan ni, kita ada 3. Cikgu berharap kamu dapat yang pertama menyenaraikan 4 aliran seni lukisan barat. Dan yang kedua, dapat membezakan ciri-ciri setiap aliran. Yang ketiga, saya nak kamu boleh mengklasifikasikan pelukis dengan karya mereka. Okey, boleh semua? Okey, bagus. Okey, semua bagi perhatian ya. Sekarang cikgu nak terangkan beberapa aliran utama seni barat. Kita ada 8 semuanya. Okey, yang pertama kita ada Renaissance, kita ada Rokoko, Barok, Neoklasisme, Romantisme, Realisme, Naturalisme dan juga Impressionisme. Okey, tapi hari ini kita akan fokus 4 aliran sahaja. Jom kita lihat satu persatu. Kita mula dengan Renaissance. Zaman kelahiran semula seni. Gaya lukisan masa ini lebih realistik dan menonjolkan manusia dan juga perspektif ruang. Pelukis terkenal termasuklah Michelangelo dan juga Leonardo da Vinci. Okey, seterusnya kita tengok aliran Barok. Okey, aliran ini lukisan dia lebih fokus kepada dramatik. Banyak guna cahaya dan juga bayang untuk menunjukkan emosi. Temanya lebih kepada keagamaan, sejarah dan potret golongan bangsawan. Seperti yang kita boleh lihat, saya ada sertakan gambar. Ini adalah contoh karya Peter Paul Rubens. Nama karyanya ialah Nicholas Rubens with Coral Necklace. Okay, semua faham ya? Kita teruskan kepada aliran Rokoko. Aliran ni dia lebih lembut, romantik dan penuh dengan warna pastel. Dia bertemakan potret, landscape dan juga kehidupan seharian. Murid-murid boleh tengok ya karya yang saya sertakan ni. Ini adalah karya François Boucher. Nama lukisan ni ialah Young Country Girl Dancing. Okay, kita ada seterusnya Romantism. Romantism ni biasanya pelukis cuba untuk menunjukkan perasaan dan kebebasan melalui seni. Tumpuan lukisan aliran ini lebih kepada emosi dan juga suasana. Ia cenderung kepada sesuatu yang ideal. Okay, kita lihat ini adalah karya Francesco Goya. Namanya Girl Listening to a Guitar. Cikgu, saya nak tanya, semua lukisan ni macam ikut trend zaman masing-masing lah ya? Ya, betul. Tepat sekali. Apa yang kamu cakap tu betul sebenarnya. Aliran seni pada masa itu kebiasaannya menggambarkan nilai dan juga masyarakat setempat. Okey, sekarang kita nak masuk kepada aktiviti berkumpulan. Cikgu nak Aisyah dan juga Daniel jadi wakil kumpulan. Boleh ya? Okey, cikgu akan bagi kamu satu kad dan tentukan karya seni ini datang daripada aliran mana. Apa ciri-ciri yang kamu nampak? Okey, nyatakan. Ini adalah karya The Swing by Jean Honoré Fragonard.
Cikgu, saya nampak warna dia lembut dan temanya romantik. Saya rasa ini dari aliran rokoko. Saya pun setuju, Cikgu. Watak dalam lukisan ni nampak santai dan ceria, macam nak tunjuk gaya hidup bangsawan. Ya, betul. Karya itu daripada aliran rokoko. Jadi, kamu dah kenal satu pelukis terkenal iaitu Fragonard. Sekarang kamu bayangkan kamu berdua pelukis pada masa itu. Okey, kalau kamu hidup pada zaman rokoko ni, apa mesej yang kamu nak sampaikan dalam lukisan kamu? Saya rasa nak lukis suasana taman bunga dengan orang bermain muzik lah, Cikgu. Nak tunjuk kehidupan yang bahagia. Saya pula nak lukis pemandangan istana sebab masa tu ramai bangsawan suka seni yang mewah. Betul tak, Cikgu? Okey, bagus. Nampaknya kamu dah faham. Bukan setakat gaya lukisan tapi nilai sosial pada zaman tersebut. Okey, sebelum kita tamatkan kelas, cikgu nak semak semula. Cuba Aisyah sebutkan 4 aliran seni barat yang kita dah belajar tadi. Okey, baik. Saya cuba senaraikan 4 aliran seni. Antaranya ialah Renaissance, Barok, Rokoko dan Romantism, Cikgu. Betul tu Aisyah. Okey, Daniel pula boleh bagi satu ciri bagi setiap aliran tak? Okey, silakan. Okey, baik, Cikgu. Untuk Renaissance, dia realistik dan perspektif ruang. Untuk Barok, dia lebih kepada dramatik dan ada kontras cahaya. Rokoko pula romantik dan lembut. Manakala Romantism ni lebih kepada ekspresif dan juga penuh emosi. Bagus. Nampaknya semua dah faham. Okey, sebagai homework, cikgu nak kamu lukis satu karya inspirasi daripada mana-mana aliran seni barat yang kamu suka yang kita dah belajar tadi. Gunakan kreativiti kamu, okey? Okey, baik, Cikgu. Saya rasa saya nak cuba gaya Romantism lah. Saya minat gaya ini. Saya pula nak gaya Barok. Nak cuba guna teknik cahaya dan juga bayang dalam lukisan saya. Okey, bagus semuanya. Itulah semangat yang cikgu mahukan, berani meneroka. Tapi sebelum kita habis kelas, cikgu nak kita recap dulu apa yang kita dah belajar tadi, okey ya? Shh. Semua bagi perhatian sekejap je lagi, okey? Yang pertama apa dia? Yang pertama aliran Renaissance. Aliran Renaissance ni bermaksud kelahiran semula dan menandakan kebangkitan semula minat terhadap ilmu, seni dan budaya klasik zaman Yunani dan juga Rom. Pelukis pada masa ni menekankan bentuk manusia yang realistik, penggunaan perspektif serta pencahayaan yang semula jadi. Siapa pelukis terkenalnya tadi? Kita dah tengok. Leonardo da Vinci dan hasil karya yang terkenal Mona Lisa. Okey, bagus. Yang kedua adalah aliran Barok. Aliran ni muncul selepas Renaissance. Dikenali dengan gaya yang dramatik, penuh emosi dan juga penggunaan cahaya dan bayang yang kuat. Dia bertujuan untuk menarik minat penonton. Antara pelukis yang terkenal ialah Caravaggio dan juga Rembrandt. Yang ketiga, aliran Rokoko. Aliran ni lebih lembut, mewah dan juga romantik, berbeza dengan aliran Barok tadi. Dia berat dan dramatik. Untuk aliran ni, warna yang digunakan lebih kepada pastel dan subjeknya sering berkaitan dengan kehidupan bangsawan, cinta dan juga keindahan alam. Siapa pelukisnya? François Boucher. Akhir sekali, kita ada aliran Romantism. Aliran ni menekankan emosi, kebebasan dan juga imajinasi. Pelukis zaman ni banyak menekankan kepada pemandangan yang dramatik, perjuangan, kebebasan dan juga rasa cinta. Contoh pelukisnya ialah Francesco Goya. Okey, apa yang kita dapat kesimpulkan daripada keempat-empat aliran ni menunjukkan macam mana seni barat berkembang dari bentuk yang realistik kepada emosi dan juga imajinatif. Bayangkan ya. Okey, setiap lukisan pada zaman itu mencerminkan gaya hidup mereka. Okey, cikgu harap kamu semua boleh faham. Baiklah, jangan lupa siapkan tugasan kamu dan hantar minggu depan ya. Okey, sekian itu saja untuk kelas hari ini. Terima kasih.